Alright guys, jom market update guys. So kita akan lihat pasal Bitcoin dulu. It's a Bitcoin Gravity. So guys, kalau anda ada crypto guys, kau kena dengar ni guys, penting guys. Alright, first hakikat yang anda kena tahu sekarang ni adalah bilangan whale dalam Bitcoin sekarang ini dah hampir menghampiri bilangan retailer. Alright, so nak beritahu betapa sikitnya retailer sekarang. Tu yang pertama. Yang kedua, satu whale nisbah dia 100 juta retailer kau. Alright, maksudnya whale ni dia pegang duit banyak. So kau bayangkan bilangan whale dah hampir sama dengan retailer dengan duit yang jauh lebih banyak. So senang cerita lah, di cycle korang jangan mimpi lah retailer yang akan gerakkan market lah. Alright, definitely is institution, definitely is whale. Dan diorang ni duit banyak. So kalau korang faham, orang yang duit banyak ni satu benda je, diorang boleh hire the best people, the best data scientist, the best professional untuk bantu diorang navigate dalam dunia kripto. Alright, sebab diorang capital besar guys. So kita nak berdepan dengan orang-orang yang macam ni, yang duit besar, yang ada team professional, yang ada data scientist yang boleh tengok data, jutaan data. Sebab yalah, kripto kan data dia memang semua orang boleh akses. And diorang ada team semua tu dengan AI lagi, bahan bantuan dan sebagainya. Memang agak sukar lah kita sebagai retailer. So guys, apa yang anda perlu lakukan dalam kripto guys? So first, untuk anda navigate dalam dunia kripto ni, anda kena follow apa yang institution punya gerakan. Alright. Dan mereka ini bergerak dalam systematic approach. Alright. A very systematic approach. Diorang bukan FOMO, but diorang very systematic based on fundamental analysis yang termasuk on-chain data, sentiment, behavior analysis dan sebagainya lah, data-data metrik dekat dalam fundamental dan juga technical analysis guys. Alright, dan mereka sampai yang cikgu dengar siap guna kuan lagi guys. Alright, kuan data lagi guys. Gila lah, quantum data, mathematical punya, ya Allah. Susah je cakap, cikgu dengar-dengar pun gila complicated orang ni kan. So apa yang kita boleh buat adalah follow diorang rapat. Apa yang diorang lakukan, tu je cara untuk kita menang. It's not menang lah, kita tak boleh lawan diorang guys. Untuk kita survive dan untuk kita ikut apa yang diorang buat. Okay, first, apa yang diorang tengah lakukan sekarang ini, hari semalam Isnin, sejak sekian lama BlackRock tak pernah beli, akhirnya tiba-tiba hari Isnin hari tu BlackRock mula buat pembelian Bitcoin. Tapi sebelum tu guys, ada satu lagi institution guys, ARK Investor. ARK Investor ni, diorang pun dijemput semasa perjumpaan dekat Crypto White House Summit kan, dengan Trump semua. Dan dia ni dah beli lebih awal guys. Minggu lepas pun dia dah kumpul. Orang jual, dia dah kumpul dan hari semalam pun dia jual dan BlackRock pun nampak dah start follow dia guys. So kalau anda lihat dari segi movement institution ni, macam ada big thing is coming lah. Diorang dah start beli guys. So jom kita lihat technical analysis guys. So kalau anda lihat technical analysis alright, downtrend Bitcoin sekarang ini, dia memang macam seolah-olah dah lengkap Elliott Wave. Alright, anda buka skala besar, dah buat 5 wave dah. Tetapi guys, selepas dah siap 5 wave, dia perlu buat correction ABC guys. Alright, dia perlu buat correction. Sekarang ini untuk pattern reversal masih lagi belum complete dalam skala besar. So guys, so sit back. So kita dah dekat dah guys. Alright, bak kata diorang kan, bottom, local bottom dah sampai ataupun dah hampir. Alright, tapi kita dah dekat lah. Sekarang ni kita tengah tunggu reversal punya pattern saja lagi. Then baru kita akan lihat market rally guys. Alright, so seperti mana cikgu cakap, 2017 punya game plan. Seumpama market crypto kali ini, makin lama makin besar, makin lama makin tinggi dan makin lama makin jauh guys. So kuarter 2 lebih besar pada kuarter 1, kuarter 3 lebih besar pada kuarter 2 dan kuarter 4 lebih besar daripada kuarter 3. Sehinggalah bear market berlaku dan dia akan reverse sebenarnya. Alright, apa pendapat anda? Sila komen guys.